hari ini kita dah semakin berkembang. Dan apa yang kami buat adalah meningkatkan food security negara kita sebenarnya. Visi dan misi kita meningkatkan pengeluaran daging biri-biri dalam negara, dan visi kami untuk menjadi pengeluar biri-biri nombor 1 Asia. Sebenarnya hari ini kita ada buat pemilihan kepada peserta yang mengambil pakej menternak untuk intake Februari 2025. Kami juga menjemput orang awam untuk hadir sama memeriahkan acara yang ada. Jadi secara tak langsung kami buat open day lah. That's why nama tu dipanggil Berbiri Fest 2025. Dekat Berbiri Fest ini juga kita ada saringan kesihatan daripada Hospital KPJ Batu Pahat. Kita juga ada pameran ternakan daripada Siti NJ. Mereka ada biri-biri selain daripada Baka Santai Ines dan Berhedopa. Smart breeder bermaksud penternak yang bijak. Kenapa kita panggil bijak? Mereka tak perlu menternak dengan bina kandang sendiri. Mereka tak perlu nak beli tanah untuk ada tempat. Mereka tak perlu juga belajar dalam tempoh yang lama untuk mula menternak. Dan mereka tak perlu membazir masa hari-hari nak bagi makan biri-biri, nak tengok biri-biri. That's why perlu ada komitmen yang tinggi baru jadi. Tapi mereka tak perlu ada komitmen tinggi pun, mereka dah boleh menjadi penternak. That's why dipanggil smart breeder. Manfaat yang penternak ataupun peserta dapat adalah yang pertama, mereka memiliki ternakan sendiri. Dengan ada ternakan sendiri, mereka boleh kembang biakkan ternakan tersebut di sini, dan hasil yang mereka terima adalah biri-biri yang dah membiak dan membesar. Sekiranya mereka nak guna ternakan tersebut untuk tujuan akikah, korban atau sembelihan biasa, mereka tak perlu beli baru daripada orang lain kerana mereka dah ada ternakan sendiri. Yang kedua, mereka juga boleh dapat hasil dalam bentuk wang tunai dengan syarat mereka mestilah jual dulu biri-biri mereka. Kambing dan biri-biri di kandang yang indah, dijaga rapi sepanjang masa, ilmu dan usaha diganding bersama, moga berjaya maju sentiasa. Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Carnival Berbiri Fest 2025 dengan rasmi. Saya Mimi Zahira, orang panggil saya Mimi. Saya dan suami pilih pakej Kapsi. Ada 9 jantan dan 1 betina berbiri. Harga dah around 7 hingga 8,000. Tak menyesal ambil pakej ni sebab bila saya naik atas tadi kan kita tengok boleh pilih pakej mana induk yang kita nak. Recommend. Penyampaian hadiah kepada pemenang cabutan bertuah kepada semua Smart Breeder Intake Februari. Cabutan ini telah dibuat semasa sesi live di TikTok pada 21 hari bulan yang lepas. Tahniah sekali lagi diucapkan. Ya, Encik Mama Hanif daripada Sepang. Tahniah diucapkan kepada Encik Mama Hanif. Hari ini dia ride foto balik. Yang utama, pakej opera dengan kerajaan. Ya Allah, betul. Okey, silakan boleh. Kami punya mission besar, visi kami besar, maka kami growkan lebih dengan jenama Berbiri World. Dalam masa 3 tahun, kami nak menghasilkan setahun 12,000 ekor anak. Kami nak jual daging dan akan datang kami akan buka rumah sembelih. Kita juga akan buka rumah tinja sebab ternakan semakin banyak, tinja pun makin banyak. Dan tinja tersebut adalah benda yang bagus untuk kami jadikan bajet organik. Dalam masa yang sama juga kami akan tambah cawangan dalam negeri Johor sendiri, dekat negeri Selangor dan juga di utara Kedah.
Dan untuk 5 tahun akan datang, kita akan cuba untuk buat agrotourism yang berada di Kundasang, Sabah. Dalam masa 5 tahun juga, kami cuba untuk buka klinik ataupun kita panggil center untuk rawatan berbiri sahaja. Dan kami akan keluarkan produk makanan sendiri. Dan dalam masa 10 tahun, kami punya plan. Kami nak beli ladang di luar negara. Sekiranya Malaysia dah banyak, di luar negara kami akan target untuk buka di Thailand dan juga Australia. Saya Hanif daripada Sepang. Di Berbiri World, pertama kali join dengan pemilihan induk. Pada hari ini saya dapat cabutan bertuah motor RSX disponsor oleh Berbiri World lah. Saya Syarul Benjamin daripada Kelang, Selangor. Pertama saya tengok Destinasi TV. Daripada situ ada 5 peniaga yang berjaya lah. Salah satunya Berbiri World lah. Saya pun try lah. Saya ambil package Kapsi tadi kot. Pukul 1 pagi pun diorang layan tau. Saya message dekat staff diorang, pukul 1 pagi pun diorang layan. Okay, sekiranya anda berminat untuk menternak di Berbiri World, anda boleh layari website kami www.berbiriworld.com. Dekat sana kita ada tunjuk apa yang kami buat, apa yang kami share, package apa yang ada, dan sekiranya untuk info yang lebih detail boleh sahaja tekan link WhatsApp yang ada di situ. Tengok media sosial kami iaitu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Berbiri Hostel ataupun Berbiri World. Segala persoalan akan terjawab.